Alhamdulillah kita bersiaran kembali pada hari ini untuk segmen Aspirasi edisi Rabu 18 September 2013. Terima kasih buat rakan-rakan penyampai yang telah pun menceriakan pagi anda dari pukul 6 hingga 10 pagi tadi, Sufian dan juga Siti Rohani Surani. Dan kini tiba giliran saya pula, Ahmad Nazri Muhammad Yusof, bakal menemani anda untuk segmen ini sehinggalah pada pukul 2 petang nanti. Dan baiklah saudara, apa kata kita meneruskan lagi segmen ini dengan rancangan Islam Itu Indah. Dan saya kini bertentangan dengan seorang wanita yang cukup dikenali sebagai pakar mata, pakar inspirasi dan juga menghiasi buku bertajuk Mata Akal, Mata Hati, tak silap saya. Okey. Jadi Assalamualaikum Prof. Dr. Maya. Assalamualaikum Nazri, terima kasih. Ya, saya dari mana saya dapat tahu tajuk buku tu sebab saya sempat ke Facebook Prof pagi tadi. Masya Allah, terima kasih. Jadi Prof kiranya selalu ya memberikan perkembangan terkini. Prof bersiaran di TV mana, betul, di radio mana. Saya supaya sebenarnya kita bercerita amat pahala, Nazri. Lagi banyak orang dengar, lagu ikut dapat pahala kita. Dan sebelum tadi pun telah bersiaran di salah satu televisyen swasta. Bercakap pasal Dr. Mata pula, Rabun Warna. Rabun Warna, ya. Jadi hari ini kita bercakap tentang satu topik yang cukup menarik berkenaan dengan orang berniaga, ya Prof. Orang berniaga. Apa yang menyebabkan topik ini menjadi pilihan Prof pada pagi ini? Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya baik hati dan pada pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Saya pilih tajuk ni, Nazri, sebab saya ingat kata-kata ini. Orang peniaga yang jujur akan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu. Nombor dua, 90% rezeki datang daripada berniaga. Nombor tiga, perniagaan itu satu sunnah. Jadi dalam negara kita pun memang kita nak menggalakkan orang berniaga, orang yang tidak bergantung kepada mencari pekerjaan tetapi mencipta pekerjaan. Bila seseorang itu membuat perniagaan, dia akan memerlukan pekerja. Kita buka peluang pekerjaan. Dia akan membeli bahan, dia menjana ekonomi orang supply barang. Dia jual pada orang, dia menjana ekonomi orang jual barang. So maknanya kita mengimarahkan dunia ni dengan cara yang sangat baik. Dan sebenarnya orang berniaga ni dia mengisi keperluan orang. Sebab itu banyak orang tanya, Prof, macam mana saya nak kaya, nak dapat duit banyak, kan? Kalau kita bekerja secara tetap, gaji kita tetap macam itulah habis bulan. Tetapi bila kita berniaga, sebenarnya rezeki Allah amat luas. Dan lagi banyak perkhidmatan kita beri, lagi banyak rezeki Allah beri. Dan undang-undang untuk kita nak rezeki banyak, Nazri, one of them ialah kita cari keperluan manusia. Kita isi keperluan itu dan kita isi keperluan dengan sangat baik sampai kita, tak ada orang boleh mengganti kita, di mana kita akan dibayar dengan premium yang tinggi berdasarkan perkhidmatan yang tinggi. Jadi saya rasa kalau kita celik mata riset minda orang berniaga, maka akan timbullah orang berniaga dengan niat kerana Allah, ikut sunnah Nabi, jadi peniaga jujur dan juga mengimarahkan dunia ni menjadi khalifah, iaitu dia menjadi pemimpin untuk diri dan orang lain. Dan saya nak sebut perkataan yang saya dengar semalam di kuliah Rawat Hati. Dia kata gini, orang yang berniaga, yang sibuk berniaga tetapi menjaga solatnya lebih mulia daripada orang yang tak bekerja, tak sibuk beribadah. Subhanallah. Maknanya kita kadang-kadang dalam perniaga ni, sama ada kita letak perniagaan nombor satu, Allah nombor dua, ataupun Allah nombor satu, perniagaan nombor dua. Nak tahu macam mana? Senang saja. Masa tengah jual beli, bila masuk waktu solat, adakah kita mementingkan solat kita ataupun perniagaan kita? Sebab itu orang yang peniaga yang mukmin ialah perniagaan, kesibukan perniagaan dia tidak mengganggu ubudiyah dia atau ibadah dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa ramai kini bangsa kita, orang Islam kita dah mula berniaga. Kita nak reset minda, celik mata hati kita supaya bila kita berniaga ni niat untuk apa? Adakah menjadikan wang itu tujuan atau wang itu wasilah tetapi Allah tujuan kita? Yang kita tak hendak ialah kita jadikan wang itu tujuan kita, maka mulalah kita timbul tidak jujur. Di mana kalau kita menjual produk, kita elan berlebih-lebihan, kita klaim benda yang tak betul pun kita klaim, asalkan dapat duit. Orang macam ni, dia menjadikan wang tujuan dia. Dia tak kira halal haram, dia tak kira. Mana orang yang rugi.
Jadi kita nak, kalau boleh kita berniaga, kita niat kerana Allah, kita dapat keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Dan kita tahu Imam Ghazali ke siapa kata, kehidupan di dunia kita gambaran kehidupan di akhirat kita. Jadi kalau kita peniaga yang jujur, ikut apa yang Nabi buat, maka kita akan bahagia dunia akhirat. Sebab tu saya pilih topik ni. Dan mungkin mohon penjelasan daripada Prof sendiri apakah kriteria untuk menjadi peniaga Muslim contoh yang terbaik lah Apa-apa kita buat mesti niat atau tujuan kita. Kemudian kita mesti ada konsep perniagaan kita itu dan fokus kita. So niat kita mesti kerana Allah. Konsep kita ialah apa-apa yang kita buat tu lebih kepada fokus. Kalau kita berniaga, kita fokus pada customer, pelanggan kita. Tidak kira perniagaan kita sebagai doktor ke, sebagai apa-apa yang kita perkhidmatan ni, always kita fokus apa manfaat untuk orang itu, bukan untuk manfaat orang kita. So berlakulah kejujuran. Di mana saya pernah pergi luar negara, store yang bukan orang Islam pun, saya beli kasut, sebenarnya kena air, tetapi dia tapak dia terbuka. Tunjuk kat dia, tak ada soalan, tak ada apa, terus ganti. Baru, subhanallah. Maknanya dia fokus. Dan yang ketiga, fokus kita. Fokus kita dalam perniagaan ini mesti fokus melakukan apa yang kita, produk yang kita buat itu ialah untuk yang Allah redha. Jangan kita jual produk yang mungkin kita jual baju atau jual makanan yang tidak dekat pada Allah. Dan kalau baju, kalau kita jual orang buka aurat, na'udzubillah. Dan juga makanan, saya nak sebut di sini, siapa yang berniaga makanan, Masya Allah, jadikanlah ini satu tujuan hidup kita. Kita buat apa, berjadikan tujuan hidup kita. Kalau kita berniaga makanan dan kita letakkan sebut perasa, kita basuh sayur tak betul, orang makan, masuk berapa ratus orang pelanggan kita, Masya Allah, alangkah berdosanya. Maka kita punya fokus mesti whatever we do, aktiviti kita yang tidak melarikan kita sebagai hamba Allah dan khalifah. Itu formula dia. Dan salah satu kriteria untuk menjadi peniaga yang terbaik itu mengelakkan sebarang penipuan, Prof. Betul. Sebarang penipuan. Jadi apa pandangan Prof? Ada peniaga kadang-kadang tu kalau kita melawat ke bazar Ramadan ataupun tapak-tapak jualannya yang mengurangkan sukatan ataupun menjual produk dalam kualiti yang tidak begitu baik, basi dan sebagainya. Dan sebagainya. Saya rasa mungkin orang dia belum celik hatilah. Mereka celik mata fizikal, sebab mata fizikal hanya nampak wang, tetapi mata hati nampak pahala. Pahala dan dosa. Jadi kita doakan orang yang buat macam ni tidak mengulanginya. Dan saya nak sebut di sinilah, kadang-kadang rezeki yang tak halal ni daripada anak kita nak jadi degil, kereta kita asyik rosak, kita suami isteri tak tenang, tak berkat molekul rezeki yang kita dapat tu. Allahuakbar. Okey, kepada para pendengar yang ingin berinteraksi bersama Profesor Dr. Muhayya Mohamad, bolehlah mendal nombor talian kami 036205 1500, 036205 1500, ataupun ke laman Facebook kami, cariannya ikim.fm. Layangkan kiriman pandangan ataupun soalan anda di laman Facebook kami yang telah dinyatakan sebentar tadi. Dan mohon kerjasama daripada para pendengar. Soalan ataupun pandangan anda itu berkisar kepada topik pada minggu ini berkenaan orang berniaga. Teruskan kesediaan anda bersama IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Hujung September ni, aku nak balik Melaka lah, Ber. Lah, kau nak balik kampung lagi? Raya hari tu kan kau dah balik Melaka. Balik selalu Melaka pun apa salahnya? Ada Karnival Mahabbah IKIM FM lah. Bermula 27 hingga 29 September 2013. Sambil menyelam minum air lah ni ya. Karnival kali ni apa yang istimewa? Best, Ber. InsyaAllah orang Melaka bertuah kali ni. Sebab ada Dr. Zahazan, Ustaz Abid Liu, Ustaz Zul Ramli, Dapis Amidon pun ada, Ana Rafali, Dak Mawi, Intim dan ramai lagi artis jemputan akan turun. Oh, rugilah kalau tak pergi ni. Kau jangan tinggalkan aku pula nanti. Aku pun nak balik Melaka juga. Balik Melaka? Kampung kau bukan kat JB ke? Lah, Karnival Mahabbah IKIM FM punya pasal lah. Mana-mana pun aku ikut. Berminat menjadi rakan usahawan dan pempamer di Karnival Mahabbah IKIM FM Melaka 2013 di Dataran Pusat Islam Melaka pada 27 hingga 29 September 2013. Hubungi IPPJ di talian 07 222 1767 atau Hafiz 019 321 3589. Jumpa anda di sana.
Saling bekerjasama, hormat menghormati dan berkasih sayang adalah resipi utama menguatkan sesebuah institusi keluarga. Seterusnya, menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan negara. Majalah Anis, terbitan Galeri Ilmu Sendiran Berhad, tampil dengan satu hasrat, membantu menguatkan lagi institusi kekeluargaan kerana gelanggan yang kecil di rumah ada peranan yang besar untuk ummah. Jadi, jangan ketinggalan meluangkan masa anda bersama program Mesra Bersama Anis di IKIM FM pada hari Khamis 6.15 petang pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Kembali kita bersiaran di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia untuk rancangan Islam Itu Indah, dan masih lagi bersama saya di studio utama IKIM FM, Profesor Dr. Muhaya Muhammad, dan tajuk yang kita kupas pada hari ini berkenaan orang menyaga, ya Prof. Yeah. Jadi Prof, mungkin di kesempatan ini Prof ingin menerangkan lebih lanjut lagi tentang adab-adab ataupun kemuliaan yang perlu dimiliki oleh kita sebagai umat Islam ataupun mereka yang dalam arus penyagaan ini. Terima kasih Nazri. Saya nak kongsi apa saya dengar oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri dalam rancangan TV. Kalau saya silap, Ustaz Zul betulkan saya ambil 3 perkara. Dia kata manusia ni kita tak habis-habis dengan hajat, Nazri. Nak itu belum kahwin, nak kahwin, nak anak, nak pangkat, tak habis-habis. Tetapi bila ahli-ahli hikmah kaji betul-betul, sebenarnya manusia segala aktiviti kita nak 3 perkara. Yang pertama dia panggil iffah ataupun jati diri. Di mana kita nak jaga maruah kita, integriti kita, dan kita tak nak air muka kita dicalar. So maka kita mesti menjaga. So kalau kita seorang peniaga, jaga jati diri. Biar kita tidak banyak barang kemas tapi kita kemaskan diri. Biar kita tak ada barang berharga tapi kita ada harga diri. So kita mesti jujur. Jangan letakkan duit sebagai tujuan kita, maka kita akan menipu, ya, dalam iklan dan sebagainya. Yang kedua, syaja'ah ataupun berani, maknanya berani buat keputusan, berani beri idea, berani tanggung risiko. Maknanya orang yang ada syaja'ah ni, dia berani menyatakan benda yang benar walaupun orang tak suka. So kalau kita dapat ni, kita akan seronok. Dan yang ketiga, karamah atau kemuliaan. Dan firman Allah pun dah kata Allah telah muliakan anak Adam. Ya. Dan tapi kita ni Nazri, banyak kita nak cari kemuliaan sebenarnya. Tetapi banyak orang tertipu. Dia cari kemuliaan daripada benda luar, iaitu dia cari kemuliaan daripada duit. Dia nak berdamping dengan orang mulia, nak rumah besar, duit banyak. Tetapi ini sementara. Betul. Sebab selagi kita tidak mencari kemuliaan dengan bergantung yang paling mulia, yang paling kekal, itulah kita tidak akan mulia. Sebab itu orang tertekan. Maka kita akan sampai keadaan di mana kita terkejar sampai tak boleh nak seronok pasal kita punya syarat. Kalau dapat tu baru saya bahagia, baru saya mulia. So kalau kita ingat 3 ni hari-hari yang kita lakukan, macam mana jati diri kita, adakah kita berani berkata benar, dan adakah kita mencari kemuliaan dengan meningkatkan ketakwaan kita. Nazri tengok ya, saya pernah dengar Ustaz malam cakap, dia kata ada orang, berapa orang daripada kita orang Islam ni, orang bukan Islam terpikat dengan Islam kerana akhlak kita. Pernah kisah seorang wanita buta, pengutip sampah, telah berjaya mengislamkan 400 orang Yahudi. Orang tu bukan buta, tapi dia buta huruf, tetapi kerja kutip sampah. Macam mana Nazri? Ustaz ni kata dia kutip sampah dekat rumah orang dengan cara percuma. Dia nampak sampah, dia kutip, dan tangan dia sentiasa ada tasbih. Sampai walaupun dia orang buta huruf kutip sampah, tetapi dia melakukan dengan percuma, memberi khidmatan, dia dipandang mulia oleh orang Yahudi ni sampai semua masuk Islam kerana terpikat dengan akhlaknya. Wallahualam. Okey, dan mungkin dapat Prof menjawab persoalan yang telah dikemukakan oleh Siti Scorner. Nak berniaga tapi tiada modal, nak pinjam bank, tidak layak, susah juga nak mencapai cita-cita nak berniaga. Mungkin ada jalan penyelesaian. Betul. Kebanyakan orang merasakan hanya boleh berniaga dengan modal. Sebenarnya tidak. Kita berniaga dengan idea. Bila kita idea yang baik, maka kita akan
timbul cara melakukannya. Ya, saya. Katakanlah kita ada satu idea, kalau idea tu hanya untuk dapat wang, tak laju. Dia 4 prinsip untuk kita berjaya dalam apa kita lakukan. Ya, saya. Yang pertama, kita spesifik apa kita nak buat dengan niat kerana Allah. Ya, saya. Yang kedua, yang kita nak buat tu mesti others focus, maknanya memberi kebaikan pada orang. Ya, saya. Dan yang ketiga, penuh yakin pada Allah, hakul yakin pada Allah. Dan yang keempat, sentiasa bersyukur. So kalau sebut pasal modal, sebenarnya kalau cuba perhatikan orang yang sangat berjaya, dia tak mula dengan modal dengan pinjaman bank pun. Dia ada satu idea, mungkin dia bekerja dengan orang dulu, dia bagi idea, bila sebabnya macam ni lah. Banyak orang-orang yang kaya ya, dia orang ni duit banyak, tetapi dia nak beri duit pada orang, dia tengok orang macam mana. Kalau kita lihat orang tu, dia berniaga untuk kesenangan diri dia, bukan memberi, tidak akan berjaya. So saya cadangkan, siapa nak berniaga, dapatkan idea, panggil satu kumpulan yang sama tujuan dengan kita, dapatkan idea, buat proposal, buat perancangan. Bila kita jadi orang yang jujur dan baik, insya-Allah kita jadi magnet kepada suasana, situasi, peluang untuk ke arah apa kita hendak. Yakinlah. Ya, saya. Baiklah Prof, saya akan memberi satu situasi gambaran ni kepada Prof. Dah mula dah Nazri punya test hari ni. Situasi ini adalah realiti ya, Terima Prof. kasih. Okey, peniaga A menjual nasi ayam. Okey, peniaga B terkenal dengan produknya kari pap. Okey. Beberapa hari selepas tu peniaga B ini menjual nasi ayam juga. Cuba untuk kita selalunya bila orang jual benda yang sama, kita kata competition. Tetapi kalau tak bangsa lain, kita boleh ada kedai yang sama pada diorang, bangsa lain dia macam ni. Lagi ramai berniaga, lagi meriah. Kita pula nak suruh kita seorang-seorang. Dan bangsa lain, bila dia buka satu kedai, dia akan jadikan kedai tu, dia buka branch banyak, dia beri peluang perniagaan. Kita believe in, kita ni saya rasa, kita ada dipanggil scarcity mentality. Kita sentiasa tak cukup. Sebab macam saya pernah sebut, kita ada 2 jenis kesedaran. Kesedaran ketuhanan, kesedaran keegoan. Orang kesedaran keegoan, dia suka bersaing, dia suka jatuhkan orang, dia tak suka kerjasama. Tapi orang kesedaran ketuhanan, dia yakin rezeki Allah amat luas, udara sangat banyak, so tak usah berebut. Sebab tu orang berniaga yang jujur, dia tidak akan menjatuhkan produk orang lain. Dia tahu saya punya bagus, tak, dia tak nak menjatuhkan. Bagus, itu pun bagus juga, tapi saya tengok aspek macam ni. Maknanya pada saya, kalau buka juga nasi ayam, bagus, tengok mana dua-dua ni akan menentukan kualiti mereka baik dan memberi peluang pada pengguna untuk mendapat pilihan yang lebih banyak. So pada saya tak ada apa-apa. Walaupun lokasi tapak jualan tu berdekatan antara satu sama lain. Pasal rezeki, subhanallah, kita mesti ingat ya, rezeki Allah beri ni masing-masing ada laluan dia. Dan orang ni rezeki dekat sini. Orang so maknanya perkataan bersaing jangan sebut. Bekerjasama. Itu perkataan magic sekarang. Apapun diharapkan dalam situasi sebegini, tiada sabotaj ya. Tiada sabotaj. Sabotaj itu yang paling penting. Ya Allah, kita tengok filem-filem orang kita buat taruh lipas lah, macam-macam lah. Banyak orang tanya saya dekat Facebook, Prof, apa ni pelaris dan sebagainya. Masya Allah, kita ni bila kita minta pelaris ni, saya nak sebut ya, kita ni mencari kemuliaan dengan bukan daripada Allah. Sebab itulah kita minta pelaris pada orang. Kalau kita bergantung pada Allah, semua settle. Dan ingat, satu lagi nak sebut, orang yang nak berniaga kaya senang aja. Kita berniaga kerana Allah dan niat duit banyak tu untuk apa? Adakah nak beli beg mahal? Nak beli kereta 8 buah lagi? Bukan. Kita niat dapat duit banyak supaya memperkembangkan perniagaan, maka akan dapat banyak lagi peluang orang. Dan sebenarnya kalau ikut Islam, kita berniaga untung tak banyak, tetapi memanfaat ramai lagi pada orang. Bandingkan dengan produk-produk yang kita tengok yang jenama besar-besar tu, dia punya harga melampau-lampau pasal dia nak kelaskan orang. So kita kalau boleh, apa-apa kita buat ni mesti tujuan untuk menolong orang. Dan kalau kita banyak duit, contohnya kita berniaga laku banyak, belanja staff kita, apa salahnya? Banyakkan derma. Jadi situasi sebegitu perlukan kerjasama, mewujudkan persekitaran yang sihat, tidak sabotaj, tidak melakukan perkara-perkara yang merosakkan akidah. Itu dia kata berjadikan duit tujuan kita, maka syirik pun kita buat juga. Saya
Okey, baiklah kepada para pendengar, kami masih lagi mengalu-alukan kepada anda yang ingin bertanyakan soalan ataupun pandangan. Nombor talian kami diaktifkan 03-6205-15000, 03-6205-15000. Prof, terkenal sebagai pakar mata ya. Mungkin dapat berkongsi sebersikit pengalaman pendekatan Prof dalam mempromosi perkhidmatan ataupun perniagaan Prof. Sebenarnya dalam macam bahagian mata dia macam ni. Sebagai doktor kita tak boleh iklan perkhidmatan. Kita akan disaman ya. Ya, saya. Tetapi selalunya iklan yang paling baik ialah dia panggil apa? Word of mouth. Orang cerita. So kita tak payah iklan sebenarnya. Kita bila berjumpa orang, kita buat sebaik mungkin macam kita buat pada diri kita. Dan satu yang saya belajar, saya dengar satu speaker Mak Saleh cakap, dia pernah ajar seorang waiter yang kita kedai. Dia suruh dia buat research pada waiter ni. Dia kata bila orang datang kat dia, datang nak beli makanan kat kedai, sebelum kita beri perkhidmatan, tengok orang tu lempar kasih sayang dan sentiasa puji dia. Dan kalau dalam hati kita, bila orang tu bercakap, awak cakap ni bagus, mana we just give good wave pada orang tu. Dan dia buat kajian, dia perhatikan dia punya waiter tip lebih daripada biasa sejak dia melemparkan kasih sayang. So bagi saya pun, kalau saya jumpa pesakit, saya sentiasa melihat apakah kebaikan dia dan rasa sayang pada orang tu. Dan bila macam saya nak buat lasik lah, kalau saya nampak power orang tu 1000 Nazri, saya kata apa, saya tak sabar, sedapnya nanti awak best sangat. Macam mana kita rasa gembira nak memberi perkhidmatan itu, orang akan rasa gembira itu. Dan apa-apa perniagaan, bila kita nak jual baju ni apa, kita bayangkan kebaikan pada orang tu, bukan keuntungan kita. Dan bila kita fokuskan pada beri pada orang, itu yang kita dapat. Okey, sudah bersedia Prof untuk menjawab segala persoalan? Sila. Okey, kita sila ke pelbagai destinasi hari ini. Terima kasih. Okey, bersama dengan Encik Zul dari Bangi, Selangor. Encik Zul. Saya pernah berniaga beberapa kali lah. Tapi tak pernah berjaya. Satu hari jumpa satu orang ustaz ni lah, dia kata mungkin rezeki tu bukan dalam bidang berniaga dah. Jadi nak tanya macam mana pendapat Prof? Okey, silakan. Okey. Saya rasa kita akan dapat apa kita jangkakan. So kalau kita dah kata macam tu, kita label diri kita, saya ni memang tak pandai berniaga, itu yang kita dapat. Mungkin ustaz tu ada point dia, memang rezeki Allah manusia masing-masing. Tetapi saya rasa cuba saudara tanya orang yang berjaya berniaga. Jangan tanya orang berniaga pada orang tak pernah berniaga. Macam tu. Okey, seterusnya pemanggil dari Kuching, Sarawak. Assalamualaikum. Saya nak beri pandangan mengenai dengan usahawan ni. Sebenarnya apabila kita perhatikan bahawa orang Islam di Malaysia ni lah, saya lihat kita sepatutnya berniaga makanan. Kerana makanan tu sangat penting kan. Dia jadi darah daging orang Islam. Jadi biar orang Islam, insyaAllah orang Bumiputera, dia berniaga dengan perkara benda yang halal. Itu sangat penting saya rasa. InsyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Saya rasa perniagaan makanan, saya nak sebut sikit lah. Kita berniaga makanan, jangan sebab makanan kita jual orang jadi sakit. Saya cadangkan siapa yang buat makanan, tolong kurangkan manis, jangan sebut perasa, tentukan air bersih. Kalau buat ais tu tentu air yang dimasak. Dan kalau boleh gunakan air yang bersih untuk pelanggan kita. Okey, kita ke Pantai Timur pula Puan Lina dari Terengganu dan juga Nur Hasdi dari Kota Kinabalu, Sabah. Saya nak tanya, saya ni seorang pengusaha taska, berniaga lah. Jadi sekarang ni macam mana saya rasa macam banyak kerugian daripada keuntungan yang saya dapat daripada perniagaan saya ni. Saya dah rasa macam putus harap, tapi saya kesian dengan customer, dengan anak-anak didikan saya. Okey. Bersama dengan Nur Hasdi pula. Nak bertanya Prof, saya buat bisnes catering. So yang menjadi persoalan, kadang-kadang lepas kita buat catering tu, dia ada lebihan makanan. So kita bawa balik, macam mana boleh makan ke? Okey, silakan. Bagus. Okey, pasal taska tadi rasa kerugian, saya rasa puan patut berjumpa orang yang pernah buat, yang berjaya dan belajar daripadanya. Dan saya rasa dalam prinsip perniagaan dia ada kan, berapa modal, berapa. Kadang-kadang kita cuma macam kita buat baju, kita jangan kata saya ambil 70%. Kita tak kira baju tu beli kedai, storage, staff, itu mesti pandai. Cash flow kena orang profesional. Pasal catering, saya nak cadang orang buat catering ya. Bila kita buat catering kat orang, siapkan bahan-bahan untuk bungkus.
Dan beritahu tuan rumah, puan, kalau orang datang saya nampak macam dah lagi 1 jam, orang ramai lagi, apa kata kami bungkuskan bagi bersedara mara. Dan kalau nak makan halal tak halal bergantung pada janji tuan pada yang memberinya. Okey, sebelum kita ke pemanggil seterusnya, Prof, mohon panduan daripada Prof. Mereka yang terlibat dalam perniagaan ini, ada yang sesetengahnya meninggalkan perkara-perkara yang wajib, meninggalkan solat dan perkara-perkara yang sewaktu dengannya lah. Betul. Macam tadi saya pergi restoran Penang Masak, dia punya staff memang ada waktu solat tepat, ada waktu. Dan saya pun cadangkan dekat fanpage saya kata kalau boleh kita pergi kerja niat solat tepat pada waktu, Allah akan izinkan. Dan saya pun kadang kesian bila pergi catering masa bulan Ramadan kan, orang buka puasa, dia duk sibuk siapkan more pula dengan tak semayang, tak tarawih, tu saya sedih. So saya harap nanti siapa yang dengar ni, siapa yang catering nak barakah, tolong tentukan pekerja kita pun masuk syurga macam kita juga. Jangan kita seorang masuk syurga. Kita nak untung pekerja kita tak solat. Apatah lagi kita boleh harus memberi pujian ni, Prof. Ada pengendali restoran yang membuat surau dalam restoran tu. Betul. Sekali dengan tempat berwuduk. Betul. Sepatutnya saya rasa kalau nak barakah, setiap inci yang kita gunakan, kita buatkan surau tu, Allah akan balas. Dan ingatlah, kita berniaga ni makanan basi atau tidak, semua Allah yang pelihara. Yang buka hati orang datang pun Allah juga. Jaga Allah lah, jaga kita. Ya, saya daripada Puan Suryani pula persoalannya. Soalan saya kadang-kadang untuk pasar mata ni, kadang setengah orang kata sebelah kiri berkelip tanda tak baik, kalau sebelah kanan tanda nak jumpa orang. Macam saya berniaga untuk berniaga makanan lah. Nak kata saya sangat tak adalah, tapi insyaAllah dari segi permintaan, Alhamdulillah, dia berdasarkan awal itu saya, insyaAllah permintaan semakin meningkat. Dan lagi satu, saya nak tanya dengan Prof, berkaitan saya memang buat makanan, iaitu berasaskan keripik. Saya nak tanya, dari segi penambah perisa tu, adakah tidak digalakkan, memang jangan dari segi hukum tu saya nak tanya. Maksudnya memang tak boleh langsung digunakan ke apa sebenarnya? Okey. Terima kasih, Puan. Okey, jadi Puan buat apa? Perniagaan makanan. Macam ni lah, guideline kita tentukan orang makan makanan kita jadi sihat. Tentang perasa hukum, saya bukan ustazah, tetapi dari segi medical, kalau kita punya perasa tu banyak sangat, kita tahu sebut perasa preservatif tak bagus. Apa kata kita panggil, kita practice clean eating atau makanan bersih, di mana kita makan makanan yang fresh. Kalau kita buat keripik pun, saya pun memang favourite keripik ubi ni. Goreng biasa, tak payah tahu perasa apa-apa. Macam kita makan buah jamu, makan pula dengan dia punya itu chemical, kurangkan. Jadi macam ni lah, sebelum kita berniaga makanan, cuba belajar sikit tentang nutrisi. Kita mesti orang yang bijak. Bayangkan kalau saya nak seru lah berapa 1 juta dengar ni, siapa yang catering, mungkin 10,000 caterer dengar, tolong tulis, kami tidak menggunakan serbuk perasa. Masya Allah, meletup perniagaan nanti. Saya akan cari kedai macam tu. Saya pasti Prof mempunyai jaringan sosial yang begitu baik lah berbual dengan peniaga-peniaga usahawan yang telah mendapat nama. Mungkin dapat Prof kongsikan apa sebenarnya resipi kejayaan mereka. Saya perhatikan orang yang murah hati lah. Orang murah hati ni subhanallah. Pasal orang murah hati ni, dia beri bukan pasal dia ada banyak, tetapi datang daripada hati yang murah. So bila hati dia murah, getaran dia murah tau. Dia sentiasa yakin benda tu akan datang. So dia tak ada scarcity, kedekut punya mentality. So dia akan, situasi duit dia tak kira pun, masih ada je duit dia. Saya tak pernah tengok lagi orang yang kedekut yang berjaya. Dan cuba tengok, tak pernah tengok orang yang kedekut yang bahagia, muka mesti berkerut. Orang murah hati yang sihat, bahagia, berjaya dan tenang. Sebenarnya sifat pemurah ni satu sifat mahmudah. Betul. Dan ada balasan daripada Allah, dan ada balasan tersendiri jugalah. Betul. Sebab tu dia kata Nazri, hidup kita di dunia, gambaran di akhirat. So kalau kita murah hati kat dunia bahagia kan, insya-Allah akhirat pun bahagia. Betul. Okey, kita bersama dengan Syawal dari negeri Sabah. Saya Syawal, seorang peniaga daripada Sandakan Sabah. Dah 9 tahun dah berniaga, tapi saya mau tanya pasal perniagaan ini kan. Kadang-kadang kita banyak berlakulah kesilapan dalam perniagaan. Tapi dari situ kita dapat berbuat lebih baik. Betul. Maksudnya selalu ingin menolong orang, niat tujuan kita berniaga untuk menolong orang. Tapi kadang-kadang seseorang itu mengambil kesempatan pula sama kita. Bagaimana tanggapan Ustazah? Dan satu lagi, saya mau tanya, kalau kita menjual macam kiranya itu daun teruk, tapi tujuan kita bukan untuk berjudi kan.
adakah dibenarkan dalam Islam atau macam mana? Okey, terima kasih Encik Syahwal. Terima kasih jauh orang Sabah ya. Orang Sabah ni baik Nazri ya. Okey, bila kita macam ni, kita buat silap tak apa. Because lagi banyak buat silap, lagi kita berubah, lagi banyak kejayaan. Dan kalau kita jual, saya nak sebut tadi pasal apa? Dah teringat lah tadi. Tak apalah, pasal jual daun teruk dulu saya tak tahu, bukan ustazah sangat, tetapi saya rasa ada benda lain yang lebih baik kita gunakan. Walau niat kita untuk budak-budak main, tapi kalau guna daun teruk kita dapat saham pada saya lah. Dan juga bila kita nak berniaga ni, kalau boleh kita fokuskan kepada memberi kebaikan. Kita tengok balik, kalau kita buat silap tu kenapa? Kerana tak tahu ke kerana sengaja nak buat? Kalau kita tak tahu, belajar ilmu. Dan orang yang bijak, dia buat semua dengan ilmu. Okey, bersama dengan Puan Siti dari Kuantan Pahang pula. Bagaimana kalau Prof ada bercakap pasal konsep pasal perniagaan. Jadi saya nak bertanya, bagaimana dari segi konsep niaga ilmu semasa menuntut? Ini saya nak buat panduan untuk anak saya pergi belajar keluar negara lah. Terima kasih ya. Konsep berniaga ilmu? Tak faham. Okey. Macam ni lah. Mungkin katakanlah orang buat seminar, kita kena bayar. Ada orang kadang dia marah, kenapa tak buat free? Masya Allah. Jadi kita mesti fikir, orang nak buat seminar tu, dia nak sewa dewan, nak bayar penceramah dan makanan. Dan saya perhatikan ada segolongan manusia ni sentiasa mengutuk-ngutuk orang yang mendapat keuntungan. Dan daripada situ saya sebut dah, siapa yang tak suka tengok orang mendapat keuntungan, dia tidak akan mendapat keuntungan. Dan kita mesti sangka baik ya, wang yang paling baik, rezeki yang paling baik ialah rezeki yang berada di tangan orang mukmin, sebab dia akan bayar zakat. Dan saya pernah dengar ustaz tu kata, sedekah yang paling baik pada orang alim, baru saudara mara. Tapi ustaz tu tak boleh sebut, takut orang kata dia pula suruh beri kat dia. Tapi maknanya kita anggap wang ini bukan satu tujuan, tapi wang ini sebab untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bersama dengan Encik Alias dari Shah Alam Selangor pula. Mengenai perniagaan yang diciplak. Jadi setelah kita berusaha bersungguh-sungguh, contohnya membuat tudung lah ya. Kemudian kita membuat satu jenama tudung yang kemudian mendapat sambutan yang menggalakkan, kemudian tiba-tiba ada diciplak atau ditiru oleh orang lain. Jadi ini menimbulkan satu masalah yang kepada peniaga asal lah. Jadi apa usaha tindakan daripada peniaga asal untuk mengelakkan masalah ciplak ni yang saya rasa boleh menjejaskan peniaga asal. Terima kasih Encik Alias. Bukan saja tudung Prof, songket pun sekarang ni. Songket dah ada. Dah ada. Saya pernah ditanya oleh peniaga dulu pun disebut. Tapi dua approach lah. Dia panggil approach syariat, approach makrifat. Approach syariat ni benda yang biasa selalunya untuk menjaga orang tak ciplak, dia buat trademark. Sebab tu kita mesti pandai. Kita buat apa-apa, nama kita TM kan, trademark, ada register dan sebagainya. Itu dari segi syariat dia. Tetapi kalau makrifatnya, kalau ahli tasawuf, dia orang ni sentiasa tak pernah marah orang. Dia sangat sayang pada masyarakat, akan sangat suka orang bermanfaat. So kalau orang tasawuf ni, kalau orang ciplak dia punya, dia kata apa? Di dunia dia ciplak, tapi di akhirat dia mencetak pahala dia. So boleh cara melihatlah. You know, sama ada kita nak ikut dunia saja, tapi saya macam ni pada saya lah. Kalau orang ciplak pun, insya-Allah orang yang kena ciplak tu, saya rasa rezeki dia Allah tidak akan putuskan. Dan mungkin orang ciplak tu boleh memberi pasaran pada orang yang kurang kemampuan. Jadi manusia ni kadang dia tak apa ciplak pun, ada orang dia nak brand. So masing-masing. Sebenarnya ia membunuh industri perniagaan tu kalau menular lah. Tapi saya pun tak tahu nak buat macam mana ya. Mungkin tanya orang yang lebih berwibawa lah. Betul. Kita bersama dengan Encik Zainal dari Pasir Gudang, Johor. Berkenaan dengan cermin mata yang kita beli yang dekat pasar malam, dekat kedai-kedai yang bukan kedai cermin mata tu, yang jual macam yang jual tepi jalan tu. Apa pandangan dia? Okey. Cermin mata, kalau cermin mata hitam tentu kan ada UV protection. Kita mesti ingat, kalau kita beli kacamata hitam murah, tak ada UV protection, kita mesti ingat bila kita pakai kacamata hitam, anak gelap, anak mata kita akan membesar, maka cahaya masuk lebih banyak. Kalau tidak ada UV protection, membahayakan.
Yang kedua, kalau cermin mata membaca, kalau murah tak apa, tak bahaya. Kalau power kita memang kosong, boleh pakai mana-mana. Dan satu lagi saya nak sebut, banyak orang tanya saya, cermin mata yang ada lubang-lubang kat tengah tu, kononnya boleh merawat rabun. Sebenarnya tidak. Masa pakai tu kita boleh nampak jelas sebab ada pinhole effect, tetapi tidak boleh menghilangkan rabun. Prof, kita ucapkan syabazan tanya kepada orang yang berniaga ini sentiasa komited dalam menjalankan tugas. Penat orang berniaga sebenarnya. Apa pun salah satu ujian orang yang berniaga, terutamanya majikan perlu berhadapan kadang-kala pekerja yang culas, liat, merungut sepanjang masa. Betul. Mungkin panduan. Betul. Siapa berniaga, kita akan dapat pekerja lagi ramai lagi macam manusia. Tetapi saya rasa kita sebagai peniaga mesti dia panggil circle of influence, circle of concern. Kita betulkan diri kita, insya-Allah pekerja kita akan ikut kita, dan kita mesti buat tazkirah selalu dan bercontoh yang baik. Dan satu lagi, kita hendaklah sayang manusia guna wang, bukan sayang wang guna manusia. Kalau kita berniaga dengan baik, kita mesti murah hati dengan peniaga kita dan pekerja kita. Berilah bonus yang baik dan janganlah tamak sangat. Itu saja. Mari seterusnya Puan Nadia dari Kajang Selangor. Saya ada berniaga kecil-kecilan di office. Lepas tu bila berniaga kuih lah. Lepas tu di kalangan rakan-rakan office ni selalu macam mengacau, kata dia beli barang dari saya tapi dia akan kata, mahal lah. Kenapa mahal sangat? Jadi pada pendapat Prof, macam mana saya sepatutnya react terhadap rakan yang berkata sedemikian? Apa kata kita ambil pendekatan ahli sufi, ahli tasawuf. Ahli tasawuf ni orang kata dia apa pun, ya baik. Maknanya jadikan diri kita penuh dengan kebaikan sampai tak reti nak beri kejahatan. So kalau orang kata mahal tak mahal, kita kesian kat dia, ke awak nak free, ambil lah, bagi je. So maknanya memang kalau kita buat online business pun macam-macam, orang kata mahal lah, kata kutuk-kutuk. Bila kita tengok orang yang mengutuk orang, sebenarnya mengutuk diri dia dan buka aib diri sendiri. So bila orang buat jahat, kita kesian, orang baik kita sayang. Kita sayang semua orang. Okey, terima kasih buat saudara Abdul Rahman yang telah pun melayangkan kiriman pandangannya ke laman Facebook IKIM FM. Berniaga ini bagus dicorekkan di sini kerana membuka peluang pekerjaan kepada orang lain, tetapi pada masa yang sama ada segelintir majikan mengambil pekerja wanita yang tidak menutup aurat dengan betul. Contohnya bekerja memakai wangi-wangian dan berpakaian ketat dan sebagainya. Betul. Memanglah sebab tu saya kata orang yang bijak kan, Nazri, dia sentiasa audit apa dia buat ni, timbangkan belah kanan ke belah kiri. Sebab tu saya kata bila kita berniaga ni, tujuan mesti betul, niat kerana Allah. Bila niat kerana Allah, mesti tu kata dua perkara kita buat, kenapa dan bagaimana. Ikut syariat. Kalau tak ikut syariat, cancel. Senang je saya cakap. Tak ikut syariat, cancel. Okey, baiklah. Soalan berikutnya ini berkenaan dengan apa nasihat Prof bagi orang yang berniaga dan kaya raya tapi semakin kedekut dan cukup berkira. Betul. Sebenarnya Nazri, kita nak tahu kita kaya tak kaya ialah kita rasa cukup apa kita ada dan kita senang memberi. Kalau orang yang payah nak memberi, sebenarnya dia kaya di luar tapi miskin di dalam. Banyak orang, lebih baik kita ni miskin di luar, kaya jiwa di dalam. Sebab itu kalau kita kenal hakikat diri kita sebenarnya bukan apa yang fizikal ini, tetapi roh, akal dan kalbu kita. So kalau kita seorang yang kaya dalam 3 aspek ini, yang luaran tu okey saja. So kita tak usah hukum orang lah, lihat diri, sama-sama lihat diri. Sesi saya ni saya harap jangan lihat orang je, lihat diri. Saya. Okey, kita bersama dengan pemanggil seterusnya dari Gombak, Yani. Untuk persaingan dalam bisnes, katakanlah perniagaan franchise dah diletakkan harga tertentu oleh headquarters. Tetapi franchisee yang ada menurunkan harga untuk menarik pelanggan untuk datang ke kedai mereka. Adakah dengan penurunan harga ini aniaya franchisee lain yang mengikut harga yang telah ditetapkan? Saya rasa dalam franchisee ni ada undang-undang dia, dan saya rasa kita tak boleh menurunkan harga sewenang-wenang kerana mengganggu market. Ini memang tak dilakukan. Yang saya tahu sangat, tapi saya rasa tak etikal. Saya. Okey, baiklah Prof. Mungkin kesimpulan daripada tajuk perbincangan kita pada hari ini. Silakan Prof. Terima kasih. So saya nak sebut di sini apa kita lakukan. Mesti kalau boleh kita ingat, kita dijadikan untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau apa kita buat ni, kita ada Tuhan lain selain daripada Allah,
maknanya peniaga dulu baru Allah, duit dulu baru Allah, dan sia-sialah hidup kita. Dan kalau Muhammad Rasulullah kita tak ikut sunnah Nabi, alangkah sia-sianya hidup kita. So walau apa aktiviti kita, berniaga ke, bekerja ke, jadi ibu, apa-apa, kenapa, bagaimana. Kenapa? Kerana Allah. Bagaimana? Ikut sunnah. So kalau kita buat ni betul-betul, cuba tengok kisah-kisah Nabi, tengok sirah Nabi, belajar akhlak Nabi, insya-Allah kita akan okey. Dan saya nak sebut, semalam saya dengar pengarah Radio IKIM Dr. Ruskiman sangat-sangat teruja petang semalam ya 5.30, di mana beliau bercakap tentang fardu ain, di mana sistem pendidikan kita harus membina kita punya akidah, ibadah dan akhlak anak kita dulu. Bila mantap mereka sebagai manusia yang penuh kebaikan, baru fardu kifayah memberi kebaikan. Dan saya berdoalah kita dapat peluang untuk memperbetulkan atau menambah baik sistem pendidikan kita, supaya kita yang dah buat silap sekarang ni, kalau boleh generasi akan datang akan mula dengan riset dengan highway yang betul dalam zon Allah. Wallahualam. Baiklah, sebelum mengakhiri rancangan Islam Itu Indah pada hari ini, Prof, mutiara hikmah pada minggu ini. Dah kena uji dah saya ni. Okay. Saya tak tahu ni, tahu spontan aja. Okay. Orang yang ikhlas atau mukhlis beramal hanya mengharap keredaan ilahi. Tidak ada yang layak menerima pujian dan sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Okay. Itulah bila kita hanya Allah saja, kita tak nampak orang, Nazri. Bila kita buat baik pada orang, kita beri orang sedekah, bukan tangan orang tu kita nampak, tangan Allah ambil rezeki kita gitu. So bila kita nampak Allah, kita tak nampak manusia. Macam mana kita bila tengok kat matahari tu tak nampak mata kita sendiri. Itulah sebesikit tentang keikhlasan dalam diri. Itu secara umumnya begitu secara juga orang yang berniaga juga ya, betul. Bila orang berniaga ni, kita tidak berkira sangat. Dan kalau orang tawar pun tak apalah. Tapi kita sebagai pembeli ni, terutama saya nak serulah, kita yang duit banyak ni, beli dengan orang peniaga kecil, jangan tawar. Okey, dan saya difahamkan hari ini pada pagi Rabu selepas ini ataupun petang ni, Prof akan melakukan satu pembedahannya yang cukup mencabar diri Prof. Dan kita saya minta doa pada pendengar, doakan saya. Kita boleh mudah-mudahan Prof boleh kesejahteraan dan kekuatan dalam diri menghadapi apa yang akan Prof hadapi selepas ini. Sebenarnya kita ni tanggungjawab banyak ya, Nazri. Okey, dan kita juga doakan kepada pesakit tersebut, InsyaAllah berada kadang-kadang kita ni berlaku benda yang tak diduga, kita dicuba, tetapi macam saya selalu cakap, dan ini mungkin ujian untuk saya, di mana bila peristiwa negatif berlaku, jangan lihat peristiwa itu, lihat pemberi peristiwa itu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila suatu benda yang susah, kita jangan fikir susah tu, kita fikir macam mana kita lebih dekat dengan Allah dan macam mana kita lebih bertambah baik lepas peristiwa ini. Terima kasih banyak, Nazri. Untuk itu hargailah anugerah yang diberikan oleh Allah terutamanya mata dan segala panca indera Prof. Dan mengakhiri rancangan Islam Itu Indah pada hari ini, Prof, kita akan akhiri dengan sebuah lagu, walaupun vokalisnya telah pun kembali ke rahmatullah, kumpulan Robani. Mana milik kita, Prof. Kita dengarkan sejenak. Terima kasih. Okey, dan kepada para pendengar, teruskan kesenian anda bersama IKIM FM. InsyaAllah rancangan Islam Itu Indah ini diulang siar setiap Khamis pada pukul 1 pagi dan juga pada hari Sabtu 9.15 pagi.